Kari kambing tu dekat Balai Raya ni lah. Balai Raya tu sudah. Tu Balai Raya. Jadi korang kena cari Balai Raya Fedah Senayan. Lepas tu kau cari sembotnya ataupun sembot tumisnya. Jumpa lah. Sekejap dia nak zoom in, zoom out. Inilah dia roti canai kari kambing tumis station. Okey, nak ceritakan pasal insurans dan admin yang ambil. Dan ambil CI, VI, TI. Dan admin. Dia kena masuk balik. Okey, insurans dan ambil dengan admin. Lepas tu kena ada insurans bang. Kena ada insurans CI dengan VI, compulsory dengan voluntary tu. Kena ambil sebab kita akan cover orang Thailand kalau in case of accident lah. Sesuatu kan ambil tak? Dan tak ambil bang. Dan walaupun dia pakai etika, dan ambil SOS fast lane. Section 101 pun boleh. Korang kena Sendayan. Oh, cerita naik kari kambing pasien. Kari kambing. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan video pemalu. Sekarang kita kat mana? Kita kat kedai. Kita capan kari kambing Sendayan. Pasien ke tak pasien? Pasien. Kari kambing Sendayan. Sekejap nak tulis tajuk dulu. Tak mau kari kambing Sendayan. Agak tobek air. Kari kambing Sendayan ni Jijah. Ni abang kita hantar kari kambing Sendayan. Tumis station. Terima kasih bang. Sama-sama. Fajar. Wow. Anda bersama dengan video Api Pemalu Segi Rosron. Kalau kau nak cari kari kambing ataupun roti canai kari kambing, boleh datang dekat Bandar Senayan ataupun Kampung Senayan ataupun Fedah Senayan lah. Anda bersama dengan video Api Pemalu Segi Rosron. Jadi nak lapnya baru. InsyaAllah. Dia kari kambing capan hari ni, hari Selasa. Hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu. Berapa bulan? 2 boleh, hari bulan 11 2025. Kita dekat kari tumis station nampak ni. Tumis station nampak. Jadi tu kari kambing Senayan. Ya tuan-tuan, anda bersama dengan video Api Pemalu. Bismillah. Apit. Siapa nama ni? Everybody can me Azwan. Everybody can call me. Everybody call me Azwan. Ya. Bismillah. Tur baik. Turbo terbaik. Kalau korang nak pergi makan kari kambing, antara yang the best lah. Dan ada makan kari kambing di beberapa tempat seperti Liga Maju apa semua. Yang the best kat sini lah. Kalau kat Negeri Sembilan lah kari kambing. Tapi air dia kurang sikit. So anda bersama dengan video Api Pemalu Segi Rosron. Tapi kari sedap. Kalau roti canai nak sedap, dekat mana? Kasih kayu api. Roti canai kayu api. Jenis roti canai sedap. Tapi air dia kurang sikit. Nak sedap air, kena pergi ke roti canai Gadung Jaya. Penebar air perempuan. Tu air sedap, roti canai sedap. Tapi dan kurang di situ lah, sebab situ dia ramai. Dekat Gadung tu ramai, parking dulu susah. Dan tak pergi situ sangat. Dia selalu pergi sini lah. Ni jam Jijah Pemalu. Okey, function ke tak function? Dah ada suara. Dah suara. Jijah dah ada suara. Jadi dia tak pergi Krabi. Kebetulan InsyaAllah minggu ni dengan Jijah akan pergi Krabi, masuk Thailand. Jadi kita orang akan bersama Handmade Touring Adventure Malaysia akan pergi menziarah Pekan Krabi, InsyaAllah. Tapi mana ni LBJ ko bakok dokek Sendayan. Sendayan Negeri Sembilan ataupun Fedah Senayan. Tapi walaupun kita orang pergi Krabi, itu adalah siri latihan kita orang. Siri latihan sebelum kita orang nak pergi Koh Samui satu hari nanti. Tapi tarikh tak tahu lagi lah pergi Koh Samui tu bila. InsyaAllah. Dan couple ride dengan Jijah juga pergi Koh Samui. Mana ni LBJ ko? Bukan bang. Bang Bagok, ini dekat Sendayan. Roti canai kari kambing ataupun
Tumis Station. Korang carilah Fedah Senayan ataupun Kampus Senayan, Tumis Station, adanya kari kambing. Jadi kita capan ni, capan. Dan anda bersama dengan video Apit Pemalu. Sekiranya seorang tuan-tuan yang mana berkojo selamat berkojo, yang mana tak berkojo selamat tak berkojo. Dan try tak pakai mic ni agak sedap tak suara dia. Clear tak? Ni adalah apa kata? Kari kambing Senayan. Nak tunjuk signboard ni, ada signboard ni, tapi korang google lah. Kari kambing saya jap tunjuk. Kejap. Dan tunjuk dia punya signboard. Signboard kat sini. Kau cik Balai Raya Fedah Senayan tu Balai Raya tu. Balai Raya lah. Kau cari lah Balai Raya Fedah Senayan ni. Ni Balai Raya tu. Kau cari lah. Ni Balai Raya lah kalau tengok tu. Jang insurans talent boleh ke ejen mana? Dan yang buat tu admin yang buat bang. Sebab dia bersama Entam Mentoring Adventure. Jadi insurans tu admin yang buat. Agak clear tak suara dia ni? Kalau tak clear suara dia nak pakai mic ni. Inilah Balai Raya. Kalau cari Balai Raya, jap dan zoom. Balai Raya Fedah Senayan. Kari kambing tu dekat Balai Raya ni lah. Balai Raya tu sudah. Tu Balai Raya. Jadi korang kena cari Balai Raya Fedah Senayan. Lepas tu kau cari signboardnya ataupun signboard tumisnya. Jumpa lah. Sekejap dia nak zoom in, zoom out. Inilah dia lucu canai kari kambing Tumis Station. Okey, nak ceritakan pasal insurans dan admin yang buat. Dan ambil CI, VI, TI dan admin. Dia kena masuk balik. Okey, insurans dan ambil dengan admin. Lepas tu kena ada insurans bang. Kena ada insurans CI dengan VI, compulsory dengan voluntary tu. Kena ambil sebab kita akan cover orang Thailand kalau in case of accident lah. Sesuatu kan ambil tak? Dan tak ambil bang. Dan walaupun dia pakai etika, dan ambil SOS Fastlane. Section 101 pun boleh. Korang kena tipun insurans yang mana kau apa tu lah, yang mana kau insurans motor kau pakai. Ambil situ. Tapi dia ambil SOS Fastlane sebab apa? Dia ada 2 biji motor kan yang selalu pergi Thailand. SOS Fastlane ni dia boleh 3 biji motor atas nama kita tu, dia boleh towing dekat Thailand dan dekat Malaysia. Jadi dia ambil extension, bukan, dia ambil SOS Fastlane dalam 130 setahun lah. Lebih kurang. Tapi dia ambil tu bulan 5, bulan 4, bulan 5, penghujung bulan 4 dan ambil boleh habis tahun sampai bulan 4. Kalau extension 101 kau no telefon korang punya insurans motor tu. Macam tu kalau kau pakai etika, kau kena tipu etika, kau kena tambah dalam RM20. Kena ingat extension 101 ni dia nak cover motor kita accident dekat Thailand dan dia akan towing ke sepadan dan akan repair di Malaysia. Itulah fahaman dia lah. Jadi kena ada ompek insurans sepatutnya. Sepatutnya ada ompek insurans. Ataupun saya cerita nak masuk Thailand ni yang wajib 2 insurans, CI dengan VI, compulsory dengan volunteer. CI dengan VI ni dia cover orang Thailand. In case kita langgar orang Thailand ke ataupun kita langgar harta benda Thailand. Dan CI, VI dan satu lagi travel insurance. Travel insurance ni dia cover kita punya medical dan kita punya kematian ataupun medical lah. Yang tu travel insurance. Dan yang keempat adalah Extension 101 ataupun SOS Fastlane. Dia akan cover kita punya towing. Extension 101 dia akan cover towing dan dia akan repair. Dan SOS Fastlane dia cuma towing motor kita saja bawa ke Malaysia. Macam tu. Tapi kalau macam Dan pakai motor buruk, Dan dia just towing bawa ke Malaysia pun dia okey dah. Jadi kos yang lain tu kita boleh tanggung dekat Malaysia. Macam tu lah cerita kan. Nak ceritakan pula travel insurance dipanggil TI. Ada pula masa kita orang pergi ride ke Thailand, ada kawan-kawan kita yang accident. Dia tulang belakang dia efek lah. Tulang belakang dia efek, dia kos rawatan saja dah 300,000. Sampaikan dia naik kapal terbang, dah operate apa semua. Tulang belakang itu dia dah bosi ke. Macam tu lebih kurang. Lepas tu dia naik private jet dekat Thailand, bawa ke Subang. Bawa ke Subang dan towing lah balik ke Malaysia. Dan motor dia diuruskan oleh towing. Macam tu. Kita senang, kena ada insurans.
Kita ni sebenarnya harus dididik dan apa orang kata di apalah orang kata di educate lah, educate supaya kita ambil ni jangan tapau 2 koping 2 kari kambing. Pemenang muda jang tapau 2 dah denda kedokut bang. Denda kedokut. Jadi kalau korang nak makan kari kambing boleh datang ke Fedah Senayan dekat Balai Raya Fedah Senayan ataupun Kampung Senayan. Jangan sikit bang. X Rizal Extra Max joget sikit bang. Kita capan ni, kita capan kari kambing di Senayan. Dan anda bersama dengan video pemadu. Kalau kau nak pergi Thailand kau nak ada insurans Thailand lah, ada 3 insurans. Terima kasih. Kau nak ada insurans lah, makanlah sembang-sembang macam PMF bakal YB Senayan, pemenang muda. YB Labu ni satu sekolah dengan dia, YB Anip. Tapi bukan nak ceritakan pasal YB lah, dia tak minat politik. Dia minat poligami. Politik ni dia tak minat. Tapi bukan dia tak ambil tahu, tapi dia minat poligami lagi daripada politik. Daripada kita berpolitik, lebih baik kita berpoligami. Betul tak sayang? Sayang mak, dia panggil sayang lah. Kalau walaupun kita ada 2 isteri, isteri pertama tetap kita paling sayang. Dan anda bersama dengan video Apit Pemalu ikut bang di Thailand. Mau ikut. Tapi besok kita ajak pun tak datang kan. Besok macam itulah. Makanlah sembang-sembang macam tu juga kalau kita buat kojo. Siapa nama tadi? Pemenang muda. Kalau kita buat kojo, contoh kita buat repair motor sambil kita buat live, memang tak jadi kojo. Jadi kita sembang dululah macam tu, nak makan. Bila dia nak makan roti canai kambing ni sambil buat live, dia tak jadi sangat makan, dia jadi bersembang je. Macam tu. Anda bersama dengan video Pemalu. Siapa nak ikut tu? Kalau jadi YB tambah lagi satu pemenang muda. Dia sebelum jadi YB pun kena tambah sebenarnya. Tapi sebenarnya dia tak nak jadi YB, dia nak jadi orang biasa je. Sebab itu hari pun dia lantik jadi AJK Taman pun dia mohon undur diri lah. Dia orang ingat dia popular, dia apa, dia buat banyak buat kerja. Tak, sebenarnya dia malas buat kerja. Jadi dia tak diri daripada jadi AJK apa, dan lupa lah AJK apa, dan jadi toy kat taman. Dia tak diri dan minta kat tuan pengurusi, dan takut apalah. Lagi banyak jawatan, lagi dia takut apa. Dan ni sibuk girai, sibuk balik kampung, sibuk itu, sibuk ini. Jadi orang datang rumah dan nanti tak ada pula orang. Jadi masalah pula kat situ. Dan tak nak, dia tarik diri tu lagi jadi jawatan. Okey, bye-bye. Okey, bye-bye. Dan anda bersama dengan Pemalu Sekolah. Dan kita nak makan roti canai kari kambing dekat Fedah Senayan. Kalau korang nak makan roti canai yang sedap kari kambing boleh datang sini, boleh cuba makan sini di roti canai kari kambing Senayan. Dan anda bersama dengan video Pemalu dan Jijah Pemalu. Isteri satu, walaupun kita kandung 2-3 isteri, isteri yang pertama tetap kita sayang. Daripada kita berpolitik, lebih baik kita berpoligami. Dan anda bersama dengan video Apit Pemalu Asklosan. Semoga kita bertemu lagi. Bye-bye. Pasal kita pancit. Pancit dah. Tengok Jijah dah habis dah makan dah. Tak ada buat live dah kan. Okey, bye-bye semua. Bye-bye. Pancit. Jangan makan. Jangan nak end dah. Hang pun.